Okay bang, abang jual kasut apa ni bang? Ini alah tu bang. Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita berada dekat Bazar Aidilfitri dekat dengan Dataran Niaga Puchong Permai. So hari ini di samping kita nak tengok apa yang ada dekat Bazar Aidilfitri ni, biasalah apa yang special dekat sini lah kan, sebab Bazar Aidilfitri biasanya dia akan jual kelengkapan raya. Tapi kita nak tengok apa yang special kat sini dan saya nak melihat sejauh manakah benar atau tidak dakwaan yang mengatakan tahun ni sambutan pembeli sangat kurang. So kita nak tanya peniaga-peniaga, adakah benar dakwaan tersebut? Jom kita masuk tengok. Oh, kat sini dia ada kepelbagaian sampul duit raya. Satu pack RM4, 4 pack RM10. Sampul raya Sambutan kali ni okey tak? Sambutan kali ni ada kurang sikit lah bang. Ya ke? Kurang sikit. Boleh tahu ke kenapa sambutan kurang? Masa dah pindah bang pergi sini. Oh, dulu kat mana? Di Otoki. Oh. Dekat Maybank tu kan. Pergi sana dia ramai orang, parking banyak. Kat sini ada dia baru kan. Parking pun tak ada, orang pun belum tahu lagi kan. Tapi saya harapkan orang ramai datang sini lah. Faktor ekonomi ke apa ke ada tak? Betul, ekonomi jugalah bang. Ekonomi. Pasal sekolah tu baru cuti sekolah, puasa, nak guna duit lagi, dah duit baju raya anak lagi. Emas. Siapa nak emas datang ke sini. Okay, dalam sejalan banyak-banyak tadi kan, saya terjumpa satu kedai kurta tau. Tapi yelah, biasanya kedai kurta bila dekat nak raya ni memang ramai kan orang. Lagi seminggu lagi kita nak raya, tak sampai seminggu. Tapi tengok tak ada orang. Tanya sambutan untuk tahun ni okey ke tak? Sambutan tahun ni kurang sikit. Kurang sikit Kurang sikit tu macam mana? Ramai berjalan je, pembeli kurang. Abang rasa faktor dia sebab apa tu? Tu mungkin hari tu kan baru lepas kat sekolah. Mungkin kewangan dah kurang. Tu gaji pun belum lagi. Macam abang sendiri sebagai penjual dan pembeli kan, abang ada buat preparation untuk raya tak? Saya belum. Belum lagi? Tak ada. Biasa-biasa je. Biasa-biasa. Kalau apa, semua dah sama hari raya semualah kepada warga Puchong. Tahun depan jumpa lagi. InsyaAllah datang beli. T-shirt, baju, berta ada. Ini dua budak-budak ada RM10. Lelong. Okay, kita jalan-jalan, lepas tu kita terjumpa dengan kasut raya kan? Kasut raya. Okay bang, abang jual kasut apa ni bang? Ini alah tu bang. Sambutan tahun ni macam mana bang? Sambutan boleh lah. Adakah sama macam tahun lepas ataupun kurang sikit? Kurang sikit pada tahun lepas. Mungkin juga faktor ekonomi tu mungkin juga. Memang betul, baru masuk. Yelah, bila saya masuk ke sini, memang betul dakwaan kata pengunjung tu kurang. Sebab betul-betul memang orang kurang. Cuba tengok, memang tak ada orang, lengang. Okey bang, saya nak tanya abang sebagai penjual baju-baju raya lah kan. Okey, sambutan ni macam mana bang? Tahun ni sambutan dia agak slow sikit lah. Dia tak ada macam tahun lepas. Tahun lepas je bila dah hujung sini orang dah terus cari. Tapi tahun ni dia macam orang kata boleh nampak lah berapa ramai yang datang. Cuma datang tu ada datang tengok pada harga pun. Harga satu, nombor dua mungkin dia orang dah beli ataupun cari yang kata yang sikit-sikit je lah. Tak macam tahun lepas. Saya nak tanya juga, adakah faktor online beragam peniaga online? Yang itu pun salah satu juga. Cuma online ni kira yang mana yang dia biasa tu dia dah biasa. Yang tak biasa tu mungkin dia akan cari. Mungkin dalam 1% tu dalam 30%. So persiapan raya abang macam mana? Saya tahun ni santai je sebab tak sempat nak ke mana kan, sebab hari-hari buka. So kita pun beli pun ala kadar je. Okey, kita dah jalan keliling dekat dengan Bazar Aidilfitri dekat Puchong Permai ni. Cuma saya dapat rumuskan dekat sini para peniaga mengatakan mungkin faktor ekonomi. Memang benar dakwaan yang mengatakan sambutan untuk Aidilfitri tu kurang untuk tahun ni. Jadi mungkin faktornya dia kata peniaga-peniaga kat sini katakan okey, ni adalah tempat baru. Itu salah satu faktor. Yang kedua, faktornya adalah mungkin ekonomi, dan yang ketiga faktor dia adalah saingan daripada platform dalam talian. Kebanyakannya macam tu. Sambutan memang ala kadar dan ada yang memberi alasan kata yalah sekolah baru buka dengan faktor ekonomi, barang mahal. So mereka lebih suka nak berjalan-jalan. Suasana tu nak berjalan-jalan saja. Cuma membeli tu kurang sebab mereka lebih suka berjimat dan beli apa yang perlu sahaja. Okey, itu saja. Kita akan jumpa lagi pada next episode. So jangan lupa
tonton kita dekat semua platform social media, YouTube Harian Metro, Berita Harian dan juga News Direct Time. So semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.